Dan kemudian aku dipaksa untuk pijak laptop ni macam ni. And then kemudian aku kena angkat dia. Lepas tu aku kena buka dia. Okay, so dia masih lagi menyala lah. Cantik lah. So bayangkan berat aku 115 kg. Ni kalau laptop lain ni orang terburai dah. And then kemudian aku dipaksa juga untuk letak pen ni dekat sini. Dan kemudian siksaan apakah ini? Adakah dia masih menyala? Oh oi, masih lagi memang power lah. So ni nak tunjukkan durability laptop ni lah. So ni adalah merupakan laptop terbaru daripada Asus, iaitu Asus ExpertBook. Diorang ada bagi juga ni kettlebell ni untuk aku test, tapi itu untuk video lain lah kan. Kettlebell 8kg ni aku tak tahu lah. Cukuplah siksaan untuk aku untuk hari ni, bukan siksaan untuk laptop ni. Jadi Asus ExpertBook series ni akan dilancarkan pada 25 September ni. Kau ingat 25 September dia akan buat secara live stream dekat YouTube channel Asus Malaysia. Kalau korang tengok live stream tu, korang berpeluang untuk menang Asus ExpertBook ni dan banyak lagi hadiah secara percuma. Of course lah, menang hadiah mestilah percuma kan. Link aku akan letakkan dalam description box di bawah. Dan pada ni satu lagi dah, just nak reminder lah, pada 25 September ni aku akan upload video penyiksaan yang lagi banyak berkenaan dengan Asus ExpertBook ni. So nantikanlah video tu.